Bila Nabi balik, Nabi masuk dalam rumah Sayyidatuna Aisyah waktu tu. Nabi dengar Sayyidatuna Aisyah sebut, sakit kepala. Nabi kata bahkan kepala aku lebih sakit. Nabi pun ikat kepala dengan kain yang berwarna kuning. Jangan duk tiru dia tak, yang tu tak ada apa. Kain waktu tu ada warna kuning. Nabi mula sakit. Daripada akhir bulan Safar sampai 12 Rabiul Awal, lebih kurang 20 hari. Ibn Mas'ud kata aku pegang Nabi saat-saat kewafatannya. Bila Ibn Mas'ud pegang, dia tarik dia, ya Rasulullah, panas kamu bersangatan. Maka Nabi pun jawab, sesungguhnya kami para Nabi, apabila sakit diuji oleh Allah sakit, Allah akan bagi 2 kali kesakitan orang biasa. Kemudian start malam itu 28 Safar, malam 29 Isyak, Nabi start tak boleh jadi imam. Aisyah kata, ya Rasulullah, Abu Bakar kalau jadi imam dia bismillah, tak boleh. Nabi kata, muru Abu Bakrin bis salah, suruh Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Aisyah bagi alasan lagi. Akhirnya Aisyah itu, Sayyidina Abu Bakar tak jadi imam, Sayyidina Umar jadi imam. Nabi dengar suara imam, suara Sayyidina Umar membacakan ni. Maka Nabi tanya, aina Abu Bakrin, di mana Abu Bakar? Kenapa tak suruh dia? Nabi kata, panggil Abu Bakar. Abu Bakar main. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku sakit, dan setiap kali aku tak nak jadi imam, kamulah jadi imam. Daripada tarikh 28 Safar, esok tu, sampailah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali. Nabi tak boleh bangun. Pada subuh 12 Rabiul Awal, Nabi sihat semula. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi dipapah oleh Fadl, maksudnya boleh berjalan lah, papah oleh Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Papah Nabi mai kat depan, semayang duduk berimamkan Abu Bakar. Riwayat yang kedua, riwayat Anas ibn Malik, Nabi tak keluar, tetapi Nabi berdiri. Lalu Nabi menyelak tirai. Sayyidina Anas kata, daripada dalam saf aku melihat wajah Rasulullah bercahaya, dan Nabi melemparkan senyuman kepada kami. Kemudian Nabi menurunkan tirainya, dan itulah kali terakhir Rasulullah SAW senyum kepada kami. Sahabat tengok Nabi dah sihat, Abu Bakar minta izin nak pergi keluar, ada kerja sebab lama dah duduk tunggu Rasulullah. Sayyidina Umar pun minta izin, Sayyidina Ali pun minta izin pergi ke tempat lain. Selepas masuk waktu duha, panas Nabi semakin meningkat. Lama pitam, jaga ambil ayam, sapu muka, sapu badan, apa semua. Abdul Rahman ibn Abi Bakar ibn Abi Quhafah, adik Sayyidatuna Aisyah, dia masuk, minta izin, dia masuk. Nabi perhati Abdul Rahman mai, Nabi tengok sugi, Nabi tunjuk kat sugi. Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, aku ambil sugi ni bagi kamu. Nabi angguk. Sayyidina Abdul Rahman pun bagi kayu sugi tu kat Aisyah. Belah ni dia tokak dah tak sat ni. Sayyidina Aisyah kalih pi belah ni, kopek hujung sini, maka Sayyidatuna Aisyah gigit. Tidak ada makhluk yang air liurnya bertemu dengan air liur Rasulullah melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun gigit bagi lembut, dia bagi ke Nabi. Nabi pun siwak. Kemudian Nabi pun pitam, Nabi jaga. Sapu ayam, Nabi pun pitam. Kemudian Nabi sebut, semua Rasul akan diberi pilihan oleh Allah, sama ada untuk kekal kemudian di dunia masuk syurga, ataupun untuk mati bertemu Allah kemudian masuk syurga. Nabi boleh pilih untuk kekal hidup ketika itu di dunia. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku faham Nabi memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi panggil Sayyidina Fatimah, Nabi pun bisik, Sayyidina Fatimah pun menangis. Nabi panggil sekali lagi, Sayyidina Fatimah tunduk, Nabi bisik, kemudian Sayyidina Fatimah pun senyum. Sayyidina Aisyah duduk perhati, kat Sayyidina Aisyah tak bisik pun. Lepas tu Sayyidina Aisyah, dia tarik Fatimah sikit, dia tanya, Nabi bisik apa? Dia kata tak boleh beritahu. Sampai Nabi wafat apa semua dah lama, Sayyidina Aisyah dia tanya lagi, dia tak perhati, dia tanya lagi, dia kata, Nabi bisik apa? Kata Sayyidatuna Fatimah, mula-mula Nabi bisik, aku menangis sebab Nabi kata, wahai Fatimah, yang ayah kamu duk sakit ni, sakit nak wafat. Lepas tu tunduk kali kedua, Nabi bisik, Fatimah ketawa. Sebab kali kedua tu Nabi bisik, wahai Fatimah, kamu adalah ahli keluarga aku yang pertama yang akan mati selepas aku. Yang itulah yang membuatkan Sayyidatuna Fatimah ketawa. Yang tu mukjizat Nabi juga, yang terakhir.
Kemudian Nabi kata tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Ya Allah, ringankanlah sakit aku, kata Nabi. Dan akhir sekali lepas la ilaha illallah apa semua Nabi sebut tu, Nabi angkat tangan, aku pilih teman yang teragung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitulah Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Yang pertama sekali masuk Sayyidina Umar. Dia pun masuk, tengok Rasulullah, air mata pun merambu, dia pun buka kain yang tutup muka Nabi, dia pun tutup, dia pun keluar. Dia kata, siapa kata Nabi wafat, dia tu munafik. Siapa kata Nabi wafat, aku potong kaki dia, aku potong kepala dia. Nabi tak wafat, tetapi Nabi pergi bertemu dengan Allah seperti mana Musa pergi ke Tur Saina selama berapa puluh hari. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali duduk tepi jalan, tak boleh buat apa, duduk sengak. Mengamuk Sayyidina Umar, pusing Madinah. Abu Bakar sampai, dia masuk, dia buka kain yang menutupi wajah Nabi SAW. Dia kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia cium dahi Rasulullah, kamu ini wangi ya Rasulullah, hidup dan mati. Dia kata, ya Rasulullah, kamu telah merasakan kesakitan mati itu, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakannya selama-lamanya. Dia pun tutup balik. Umar masih lagi mengamuk. Abu Bakar pergi ke Umar, duduk wahai Umar, diam kamu wahai Umar. Dia pun duduk. Sayyidina Abu Bakar pun naik berkhutbah, wahai semua umat Muhammad, sesiapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka hari ini Muhammad mati. Sesiapa yang menyembah Allah selama ini, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka Abu Bakar pun baca ayat Quran, dan Muhammad itu ialah seorang Nabi dan Rasul yang sebelumnya ada banyak lagi Nabi lain dan Rasul lain yang hidup dan wafat. Apakah ketika Muhammad itu mati ataupun terbunuh syahid, kalian akan berpaling dan kufur? Sayyidina Umar ni hafal Quran. Kata Sayyidina Umar, seolah-olah itulah kali pertama aku mendengar ayat tu, lembek tubuh dia, baru dia yakin Nabi dah wafat, tertiarap dia di atas tanah. Begitulah kasih sayang para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.